Macam mana aku? Selesai. Anwar bertanding di Perkhidmatan PAU. Macam tu je? Ha. Tanding di Perkhidmatan PAU. Tempat dia lah. Tapi berat Anwar ni. Kuli kata, kenapa aku? Direct dia beritahu ke Dr. Mahathir, saya nak jadi menteri. Dia minta jawatan menteri. Dia minta. Ini boleh cerita kat saya. Betul tak betul, Allahualam lah. Saya percaya. So Dr. Mahathir jawab, tak apalah, masuk dulu. Orang lain pun lama dah masuk. Menteri pun tidak lagi. Naik asal-asal lah. Katanya lah. Mahathir kepada Anwar, ni Kuli ceritakan saya. Lepas tu saya tanya Kuli, Patip macam mana saya? Aku nak bertanding Pasir Mas. Betul tu. Kuli kata, tak boleh. Pasir Mas tu, ketua bahagian nak bertanding, Cikgu Mai. Tu orang ambor kuat tu, tak boleh. Sabarlah. Muda lagi. Perah lah aku. Aku pun telefon ke geng-geng Pasir Mas, pergi serbu rumah Kuli di Kelantan. Protes. Balik buah kelapa. Jalan ke atas Jabatan Pasir Mas. Betul. Jabatan Sultan Yahya. Ada lah kat 200-300 orang berlarak nak balik jadi calon di Pasir Mas. Tahun 82 lagi. So, tak dapat. Jadi saya balik Kelantan. Dia naik mengamuk. Lepas tu Kuli panggil lah. Kuli pun balik Kelantan sehari dua lepas tu. Dia kata jangan ada mengarut, Ibrahim. Jangan ada buat kacau. Bagi BM benar di Pasir Mas. Lepas tu dia bagilah duit poket kat saya. Dia pergi ke Penang tolong Anwar. Bantu Anwar, camping untuk Anwar. Dia bagi duit dekat saya. Saya pun, yalah dah tak boleh tanding. Duit pun dapat sikit. Kira okey lah. Beli jaket pergi ke Penang. Bila sampai Penang, abang Anwar nama Rani Ibrahim tunggu saya di airport. Saya rapat lah dengan Rani ni. Rapat sangat-sangat. Saya lebih rapat dengan Rani dengan Anwar. Jadi beradik. Seorang lagi adik dia nama Rusli. Saya rapat juga. Semua adik-beradik dia saya rapat semua. Jadi sampai-sampai Rani kata, berat Ibrahim ni. Datuk Makno, ketua bahagian UMNO di Perkhidmatan PAU, tutup habis pejabat. Protes. Tak setuju Anwar jadi calon. Kerana calon payung terjun. Ketua pemuda UMNO masa tu dekat sana Masak ni pun ganah juga. Habis tutup duit pilihan raya pun habis dibuat larinya. Rani cerita kat saya call Kuli, kata macam mana aku dah habis dah tutup pejabat ni, duit pun tak ada. Kuli kata tak apa, tunggu nanti saya bantu. Datuk Ali Hamad PA dia datang ke Penang bawa duit serah kat Rani untuk bantu anak. Kuli dia bagi duit. Anwar kan muda mana lebih. So orang nak kempen tak ada. Orang habis orang pun tak pergi. Saya lah tolong kempen. Daripada awal penamaan calon sampai habis. Dan Anwar pula nak pucak. Sebab dia tengok ceramah dia 2 orang, 4 orang, 10 orang. Tak ada orang. Ceramah ni mana ada orang. Dia suka ceramah besar-besar. Saya duduk ceramah hari-hari. Orang lain tak ada. Yang orang habis pergi jenguk sekali Kamarudin Makno. Pergi jenguk je, tak ada kempen apa. Lain seorang tak ada. Sampailah pilihan raya pertama Anwar masuk 82. Malam bila undi tu saya juga wakil. Antara wakil memerhati bila undi Anwar. Menang. Jadilah Timbalan Menteri. Di Jabatan Perdana Menteri. Lantiklah Nasaruddin Jalil. Jadi PA dah mati dah. Yang kata yang kaya tu. Salah seorang Anwar punya belaci lah. So, jadi Timbalan Menteri. Tak lama kemudian, lepas jadi Timbalan Menteri, dia panggil saya. Dia kata, ramai geng yang suruh dia bertanding ketua pemuda UMNO. Saya buat terkejut. Ya ke? Padahal hati saya, orang beratuk suruh pantas. Memang kita nak dia lawan saya ni. Okey, faham. Saja. Ini. Jadi macam diatur-atur. Jadi saya pun tak kat Kuli kata elok. Saya kata pergilah jumpa Kuli. Jadi dia pergi jumpa Kuli. Kelantan pada waktu itu pemuda UMNO kuat menyokong Suhaimi.
Die hard suami. Kuli panggil seorang-seorang. Perintah undi Anwar. Pemuda UMNO kutuk saya. Dia kata saya punya hasutan lah kuli suruh sokong Anwar ni. Lepas tu dengan keping-keping, dengan duit-duit kuli bantulah tidak sedikit. Dengan harapan dia lawan suami, dia menang, dia akan sokong kuli sebagai calon timbalan presiden. Sebab selepas pemuda Peripurna Agung UMNO. Keesokan hari je. Tak? Okey. Pasal tu persidangan pemuda UMNO di Dewan Bahasa. Bangunan UMNO mula siap. Dewan Bahasa. Dewan Bahasa sekarang ni. Lepas bila undi, Anwar menang 10 undi. Kalah suami. Tepuk. Anwar beza 10 undi dengan suami. Menang 10 undi. Tahun 82. Sengit tu. 10 undi. Sengit. Ya, lelaki hebat lah. Baru masuk UMNO tak apa 3 bulan. Hari-hari dia kutuk UMNO. Masuk UMNO, tanding Tuan Muda, menang 10 undi. Sebab apa? Mahathir pun sokong. Kuli pun sokong. Dia dapat free je dah. Jadi, lepas menang, dia berucap. Ucapan sulung. Ketua Pemuda baru. Berucap-berucap dengan ini, saya menyokong. Pemuda UMNO menyokong. Mengekalkan Musa Hitam sebagai timbalan presiden. Allah! Tersandar aku. Dalam bahasa. Kecewa lah. Kalau dia berkecuali pun tak apa dah. Pemuda telah mengambil sikap untuk tidak memihak dalam pertandingan jawatan timbalan presiden. Kerana sesiapa yang menang, Pemuda UMNO akan terpaksa bekerjasama dengan timbalan yang menang. Ni dah dia pergi sokong kakao. Time ni, Datuk Lim dah masuk UMNO masa ni? Saya dah UMNO lah. Saya kata Anwar ni. Itulah baru saya tahu bahawa Anwar ni rupanya manusia mulut lain, hati lain. Kutu dah awal-awal. Kikir. Di situlah saya mula start curiga dengan Anwar. Saya dah mula tak percaya. Walaupun saya tahu dia tak suka dekat saya tetap sokong dia. Tapi saya mula ada kepercayaan bahawa dia ni bukan manusia yang ikhlas. Dia berpolitik dulu lagi. He's not an Islamic fighter. Which I thought he's a role model, he's a Islamic fighter. He is everything. Rupanya dia berpolitik daripada awal lagi. Jadi, lepas tu, kecewa lah Kuli. So, Kuli kalah lagi kali yang kedua. Lawan Musa. Dan Kuli kena pindah ke kementerian. Daripada Kementerian Kewangan jadi Menteri Perdagangan. So, itulah ceritanya. So, saya ingatlah tahun 87, Kuli lawan pula Dr. Mahathir berpakat dengan Musa. Dia berlawan dengan Musa tahun 84. Sebab Musa rasa dia pun kena tipu oleh Dr. Mahathir. Jadi Anwar ni duk main tengah-tengah. Anwar explain chess. Nak cari kepentingan dia aja. Atur macam mana pun. Jadi berlawanlah Kuli dengan Musa. Kuli kalah. Kuli pun tubuhlah. UMNO kena haram. Balik masuk UMNO baru. Kuli tubuh semangat 46. Bentuk Angkatan Perpaduan Ummah dengan PAS tahun 87. Lepas tu bentuk Angkatan Perpaduan Rakyat dengan DAP. So bila Kuli tubuh 46 dan bentuk Angkatan Perpaduan Rakyat dengan DAP, Anwar serang semangat 46. Menjadi alat Cina, menjadi alat DAP pun remang gelembung. Dia serang Kuli. Wah, Kuli tu bukan saja berjasa kepada dia. Bantu dia masuk UMNO. Bantu keuangan bila kempen. Kemudian adik-beradik dia susah arwah Rani. Bapa dia. Banyak juga Kuli tolong. Jadi dia tidak ada timbang rasa. Kita tak apalah. Jadi itulah nasib Kuli. Dan dia serang Kuli bertubi-tubi. Jadi akhir sekali bila dia kena pecat daripada UMNO kerana kihliwat, dan saya pun sebenarnya nak beritahu kat you, saya menolak Anwar ni dari segi kepimpinan
Bukan kerana kini ya. Dia soal duk cerita bab penyelewengan, projek kroni, apa semua ni, pada saya semua sama je. Siapa jadi pemimpin macam tu je lah. Tak usah nak terberang lah. Tetapi core reason that saya tak boleh terima kepimpinan dia ni kerana kiliwat dia. Dan kiliwat dia ni tidak boleh dipersoalkan. Kerana diputus oleh mahkamah, penyiasatan pun lama, pembicaraan pun lama, ramai yang terlibat. Dan dia pun tak ada kata apa, dia terima. Dengan dia sekarang ni pun, dia tak jawab dah. Dia tidak ada usaha nak membersih. Kalau konon tu benda tu, cuma dia kata benda tipu, konspirasi. But the court found dia guilty. Lepas tu bukan sekali dua, macam-macam cerita. So saya bukan orang alim, saya tidak sehebat dia, saya bukan tok guru, tapi I don't think I can accept satu sahabat yang lama bersama, walaupun dia tak suka dekat saya, dia perkecilkan saya, kalau depan dia peluk saya, dia polah tangan saya, dia tumbuk perut saya, tapi di belakang saya dia jumpa kawan-kawan dia, dia kutuk saya, macam-macam dia perli saya. Tapi saya buat tak kisah, saya tetap tunjuk sokong dengan saya kepada dia, kecuali selepas dia dipecat daripada UMNO tahun 98, waktu itulah saya mula menolak dia dengan cara terbuka. Tetapi dalam pada itu, saya tetap hormat dia sebagai kawan. Saya pergi juga jumpa dia, di pejabat dia, di rumah dia, saya jumpa sebagai kawan. Dan saya anggap, dia tak nak anggap saya sebagai kawan dia, tak kisah. Tapi saya tetap anggap kawan masa kita lama. Dalam kemudian 2 tahun lah, masa student dulu, masa sama-sama dalam kebangkitan pelajar. Tapi dari segi kepimpinan, saya dah tak boleh terima dia. Kerana rekod dia ni, sebab kita orang Islam kena tahu, dan disebut bahawa memilih pemimpin ialah salah satu ibadahnya. Ibadahnya kalau kita tahu, dia buat angkara yang tidak baik, walaupun dia boleh bertaubat, kita tak tahu dia bertaubat atau tidak, tapi lepas satu-satu dan masuk jail sekali, keluar tu buat pula. Jadi mana boleh macam tu. Lepas dia keluar dulu, saya dah okey dah. Bila dia keluar dulu, saya seronok. Saya ingat dia takkan berlaku lagi dah. Saya yang buat perhimpunan di hotel Grand Season, memohon pengampunan untuk Anwar dengan yang di Pertua Agong. Dia tak terlibat, saya yang buat. Himpun dekat 500-600 orang. Habis 560 ribu belanja. Buat memorandum. Hantar pergi ke istana. Bela dia untuk dapat pengampunan. Sampai begitu ketaatan saya kepada dia. Tapi dia selalu halang saya. Nak jadi Presiden PKM tak boleh, PKPI tak boleh. Saya bertanya Exco Majlis Belia, dia cuba halang. Saya bertanya Exco Pemuda UMNO Malaysia, saya dapat undi tertinggi nombor 3, dia pun terkejut, dia pun tak sokong. Saya bertanya Ketua Bahagian Pasimah, dia sokong Ketua Bahagian yang lain, dia nak mengalahkan saya. All the way dia halang saya. Tapi jumpa saya, pulah tangan tumbuk perut. And he doesn't know that I know he's strict. See? Sebab itu saya kata Anwar ni, sekarang ni dia dah terima bala lah, walaupun dia jadi Perdana Menteri. Jadilah Perdana Menteri pun. Tapi kalau orang duduk maki kamu, orang tahu siapa kamu, jadi raja pun orang tak peduli dah. If you are Prime Minister, you feel great kah? With all the background that you have, people are cursing you, people are saying bad things against you, you have a bad record dalam mahkamah. Tak saya nak sebut lah bahawa tak hormat ke tak hormat, tetapi apapun, the worst Prime Minister yang kita tengok, yang dicaci, yang dikeji oleh rakyatnya dia. Sebab dia jadi Perdana Menteri pun bukan atas dasar majoriti sokongan rakyat, iaitu atas dasar gabungan parti. Parti dia pun bukan benar banyak pun. So please, sedarlah diri. Tak boleh tukar langit. 2 tahun lagi pilihan raya ke-16 pula. Yakin-yakinlah, tunggulah tengok. Allah Maha Berkuasa. So saya tak kisahlah. Biar dia enjoy lah. Dia nak enjoy, dia enjoy lah. But to me, even if I can be a king pun saya tak nak. Kalau orang tahu, orang duk kata macam-macam di belakang, orang duk tuduh saya, kulit saya nipis, saya ada malunya, saya ada maruah, saya ada integriti. Tapi bagi dia tak kisah. Itulah ceritanya.
boleh kita sambung lagi. Baik.